Pintat! Pada zaman dahulu, harimau hidup di hutan Singapura. Apabila masa berlalu, lebih ramai orang datang. Hutan bertukar menjadi ladang dan kebun. Kami tanam pokok untuk makanan dan ubatan. Harimau dan manusia semakin kerap bertemu. Dan ini menjadi bahaya bagi penduduk yang tinggal dekat hutan. Harimau dah terlalu dekat dengan ladang. Bahaya untuk kita semua. Kita mesti lindungi orang kampung. Kita perlu berdepan dengan harimau. Pada Oktober 1930, harimau liar terakhir di Singapura ditembak di sebuah kampung. Hari ini, tiada lagi harimau liar di Singapura. Tapi, mereka tetap kita ingat. Tengok! Ada harimau dalam buku ni. Walaupun hutan sudah tiada, harimau masih hidup dalam hati kita.